Sebelum ni, untuk tripod-tripod lain, kalau korang nak buka kaki dia, korang kena kepak macam tu tau. Korang kena kepak kaki dia baru dia terbuka. Tapi untuk tripod TNW ni, ini adalah TNW PP1, yang mana kalau korang nak buka kaki dia, korang cuma perlu twist saja macam ni dan dia akan terbuka. Ataupun nak lagi mudah, korang cuma perlu macam tu saja dan dia akan terus terbuka kaki dia, terus berdiri. Nak tutupkan semula, angkat je, dia terus tertutup. Sekali lagi bukakan kaki dia, macam tu, nak tutup, angkat. Memang sangat mantap. So, dia punya panjang boleh memanjang sehingga 1.7 meter. Sangat tinggi untuk korang selfie ataupun wifi. Dan juga boleh jadi sebagai stand holder. Dekat bahagian kepala dia ni pula ada satu call shoe yang mana korang boleh mountkan korang punya mikrofon ke, ataupun korang punya lampu ke. Ikut suka apa benda yang korang mountkan. Asalkan dia boleh mount menggunakan call shoe. Dan korang boleh adjust phone korang. Melintang macam ni boleh. Flat lay ke bawah boleh. Ke depan pun boleh. Ataupun kalau korang nak tegakkan dia, korang boleh pusingkan je jadi tegak macam ni. Sangat mantap. Boleh pusing-pusing lagi. Okey, siapa lagi? TNW PP1. Memang sangat mantap. Tripod hentak yang korang boleh dapatkan dalam link dekat bawah.